Okay guys, biasanya korang cakap ini apa tak tahu tengok bola lah, sembang apa ke laut sebab tak apa. Hari ni saya ada seorang pakar. Kalau you tak kenal dia, you pergi pancing ikan senang lah. Okay, so hari ni kita bersama dengan Kish Mudstad. Ini semua dalam kepala dia ensiklopedia bola. Okay, so game yang besar hari Khamis, Manchester United menentang Spurs. Okay, untuk saya sebagai fans Manchester United lah, saya risau. Macam mana pula dengan Kish? Saya sememangnya risau kerana sejujurnya Manchester United ada perbezaan yang ketara kalau main di Eropah versus main di Liga. And one of the reasons perbezaan itu ada kerana apabila bermain di Liga, intensiti perlawanan terlalu tinggi, aspek physicality terlalu tinggi yang membuatkan pemain-pemain Man United dengan karakteristik mereka sukar untuk bermain dengan cara yang dimahukan oleh Ruben Amorim. Tapi bila main dekat Europe, different ball game altogether kerana pasukan-pasukan yang mereka temu di Eropah ni not as physically dominant as the teams in the Premier League. However, final ini lawan dengan tim Premier League. That's why I risau. Sebab walaupun rekod kita di Eropah ni bagus, tetapi sebelum ini kita bertemu bukan pasukan daripada England. Sekarang kita kena bertemu dengan pasukan daripada England dan pasukan yang this season alone kalahkan kita beberapa kali. So, sangat-sangat merisaukan. As much as I want Man United to win, as much as I rasa macam Man United dalam cup finals ni kadang-kadang boleh turn it on, at the same time I'm very worried because it's Spurs. Kalau kita cakap daripada segi kekuatan pasukan masing-masing, ini sembang taktik sedikit, cakap saya tak tahu taktik. Okay, kekuatan Spurs pendapat saya sekarang ialah back four lah, barisan belakang 4. Lebih-lebih lagi sekarang di mana kita tengok kawasan tengah mereka, Kulusevski cedera, Maddison cedera dan juga Papa Matastar juga cedera kalau tak silap saya. So kawasan mana pendapat kamu lah Kish, di mana kita boleh exploit atau maybe yang kita gunakan kata-kata where will the game be won at untuk permainan ini, Spurs lawan Manchester United? Sebenarnya bagi saya kelemahan Spurs di bahagian belakang juga ada. Spurs this season have been conceding a lot of goals and I think United boleh exploit benda itu dengan mudah. Cuma yang saya risau adalah barisan penyerang daripada Spurs sendiri. Kerana mereka beraksi dengan intensiti yang sangat tinggi. Ingat game-game yang kita lawan Spurs, one of the reasons we struggle adalah kerana kita tak boleh cope dengan intensity of their press, intensity of them closing down, dengan physicality yang ada pada pemain-pemain seperti Bissouma, Pape Matar. Itu merumitkan situasi untuk Man United. So for me, where it is won is in terms of physicality. Kalau simple example season ni dua-dua game lawan Newcastle, dua-dua game tu kita seolah-olah kena cekik, suffocated sebab mereka from minute 1 dah agresif. Midfield terutamanya So we have to be aggressive lawan Spurs kerana saya rasa peluang untuk jaring akan sentiasa ada. But it's all about how do we prevent conceding. Kalau kita boleh avoid conceding at the back, kita akan dapat sekurang-kurangnya 1 atau 2 peluang against Spurs to score because mereka adalah pasukan yang di bawah Ange Postecoglou mengambil sangat banyak risiko. For yourself, kalau kamu ialah Ruben Amorim, kesebelasan utama kamu, ini yang sangat susah. Kerana terutamanya kat serangan saya and also kawasan tengah. Saya nak dengar pendapat kamu, Kish. This is a very tough one dan bergantung kepada fitness pemain. So kita masih tidak tahu kalau Thijs de Ligt, kalau Leny Yoro fit, kalau Diogo Dalot akan make it for the lineup, we don't know. Tapi I assume mereka semua akan fit lah. Kalau tak fit, tak tahu. Tapi kalau semua fit, Onana in goal. I akan ambil Mazraoui, Harry Maguire, juga Leny Yoro. Left wing back Patrick Dogu, right wing back Diogo Dalot, dan kemudiannya di bahagian tengah Casemiro dan juga Ugarte, dan kemudiannya di bahagian hadapan Bruno Fernandes, Mason Mount. I akan letak Garnacho impact of the bench, Mason Mount start dengan Rasmus Højlund up front. Ini sangat menarik untuk saya. Okay, Bruno Fernandes, pendapat saya lah, Bruno Fernandes lebih berkesan kalau dia main kat kawasan dalam sedikit as a 8, di mana dia spray bola because kita tak boleh link up. Face the facts, kita tak boleh link up. Kita terpaksa bergantung kepada sometime Hollywood pass dia untuk memulakan serangan. So your opinion on that? I agree. I think kalau menentang opposition yang mungkin main dengan deep block, I would have Bruno down. Tapi dengan pasukan yang sangat agresif, yang menekan, kita perlukan 2 defensive minded player. We need Ugarte and Casemiro. Sebenarnya against a slightly weaker team, I would maybe remove one of them and put in Kobbie Mainoo even. Tapi menentang pasukan yang sangat physical dan agresif, we need a 2 defensive pivot sikit di bahagian bawah. Bruno, even though Bruno plays as a number 10, tapi Bruno being Bruno, dia akan sentiasa drop when he has to. When he has to, dia akan drop. Tetapi when menyerang, dia boleh berada dalam kedudukan yang tepat untuk melancarkan serangan ke arah Mason Mount ataupun ke arah Rasmus Højlund. Sorry, one mistake dalam line up saya. Saya lupa Ahmad. Yes, so exactly. Ahmad would start for me at right wing back instead of Dalot. Yes. Yeah, so Ahmad, because Ahmad, Bruno, Mount,
boleh combine. Yeah. So much of combination possibilities. Sorry mencela, dan saya sangat setuju kamu cakap Ahmad Diallo right wing back kerana dia sebagai inside forward kurang. Dia memerlukan ruang untuk lari, to untuk attack dribble, the width. Yes, exactly. Yang merisaukan ialah penyerang kita Rasmus Højlund. Apakah masalah dia sekarang? Confidence lah. Confidence. Kalau dari segi ability, memang I bukan jenis manusia yang nak kata yang Rasmus Højlund tak ada ability. Of course there is ability, but sometimes player confidence can be ripped apart, and that's why I feel sebelum dia menjadi a version of Donny van de Beek, sebelum dia menjadi pemain-pemain seperti itu, berilah dia ruang untuk keluar, right, untuk mencari tahap keyakinan di luar sana. Because so as long as kita peram dia di Man United, then dia continue to struggle emotionally dan confidence wise, dia akan semakin jatuh. One day it will reach a point yang tak boleh nak bangkit dah. So adakah kamu suggest kita loan dia atau jual dia? Either way, mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. But it's about Rasmus Højlund prioritizing his career lepas ini. Maybe go back to Serie A, get a run of games, fresh environment. But this final, we have no choice. He has to start. We don't have other options. Okay, ramalan untuk game Manchester United Spurs. I mean, I'm going to be biased lah kan. Walaupun I rasa Manchester United can something off, so saya jangka kemenangan 2-1 kepada United. Fantastic. Okay, thank you so much, Kish. Thank you You so are my much. idol. Thank you.